Hmm. Sayang, Ya. Alhamdulillah nampak macam kuih kafe ni ramai je customer. Alhamdulillah hari-hari macam ni lah sayang. Okay, sekarang ni nak tanya ni, apa rahsia kuih kafe ni? Makanan dia sedap-sedap, dia tak tahu macam berlemak, kalau pedas ada manis-manis dia semua sedap lah, cukup rasa lah. Tapi benda tu rahsia lah sayang. Mana boleh beritahu? Alah, sekali-sekala share. Tak share boleh, lah tak kita. boleh. Tapi apa pun adalah rahsia yang kita pakai dari segi bahan-bahan kita sayang. Tak apa, hint-hint sikit. Terang lagi bersuluh. Terang lagi bersuluh. Okay, kalau nak tahu apa, kita kasih roll. Yes. Kasih Ons. Sayang, Hmm. tadi sayang tanya kan, Hmm. apa rahsia dia? Makanan sedap dekat kuih. Kuih kafe. Tak lain, tak bukan. Ha. Ni? Depan ni je. Kau mentang-mentang ada ni hari ni jawapannya. Tak, betul. Betul lah. Betul. Tapi betul lah. Saya pun rasa sangat-sangat percaya, sangat-sangat yakin sebab memang kita memang makan selalu dan kita orang dapur, kita tengok apa yang ada kat dapur. Jadi tak sangsi lagi lah. Dan hari ni istimewanya, sodap berlomak datang dari Nunggoi 9 kata Maksudnya. Kawan Dan. Okey. Berbesar hati sangat sebab Kasih Ons hari ni hadir bersama dengan aura cantik bersinar ni tadi datang. Okey, kita bersama dengan Ustazah Asni Mansur. Masya Allah. Assalamualaikum Ustazah. Saya Waalaikumsalam pula kono Gora masa nak peluk nak picit dia. Terima kasih. Jangan nyanyi Bila Israel. Tadi bila disebut nama Ustazah Asni datang, dah setuju dah nak datang. Dan melompat rasa macam ya Allah, kawan Dan Seronok. seronoknya lah, masya-Allah. Masya-Allah. Terima kasih. Alhamdulillah. Dan nampak makin bersari-sari ni apa Sebab rahsia? duduk sebelah pengantin. Kau sekarang ni dah ada kopi pelaga sekarang ni. Tapi sayang hari ni special. Kita hari ni dihidangkan dengan kopi yang dibawa khas oleh Ustazah Ustazah. sendiri. Ya. Dan ini adalah produk pertama Ustazah. Formula saya. Formula sendiri tau. Kopi pelaga. Betul. Mana nak dapat ni Tak ada dah. Kita je lah. Boleh kontak lah Ustazah ni. Ya. Tahniah Ustazah dengan Alhamdulillah. produk baru ni. Mudah-mudahan memberi manfaat. Amin. Sebab pelaga ni ramai tak tahu. Dia anti radang, antioksidan kan. Jadi bagus untuk kita jadikan minuman harian pun. Oh, itu yang makin berseri-seri sekarang ni Mudah-mudahan itulah sebab Amin. Okey Ustazah, bila kita cakap tentang rumah tangga, yalah Kasih Ons ni selalu bercakap tentang rumah tangga. Jadi Ustazah sendiri pun dah pernah mengalami bahagia, patut ada kecundang, patut alhamdulillah diberi lagi kebahagiaan sekali lagi peluang kan. Alhamdulillah. Sebenarnya kita sebagai seorang wanita ni Ustazah, apa yang kita syahidkan? Ya. Sebenarnya bukan kecundang. Tapi itu adalah satu pencaturan dalam proses berdamai dengan takdir, dengan apa yang telah Allah aturkan untuk kita. Betul. Dia bukan gagal, tapi dia proses. Itu proses kan? Dia bukan gagal, dia proses. Sayang, bukan gagal sayang. Dia, sebab Kita semua bukan gagal, kita proses. proses tu lah yang dapat kuih tu. Proses itulah yang mengajar, yang menjadikan kita hari Ya ini kan. benar. mematangkan Saya Ustazah. Khadijah bertemu Rasulullah setelah perkahwinan yang ketiga. Betul. Perkahwinan ketiga baru bertemu seorang Muhammad. Kan. adakah dia gagal? Prosesnya tak gagal. Malah mendapat yang terbaik. Ya. Masya Allah. Tapi kalau kita tengoklah Ustazah ni, dia nampak je macam ni orangnya. Sayang lebih kenal Ustazah. Nampak je macam ni orangnya lasak ni jangan main. Dialah Ustazah pernah ajar saya mengaji juga. Oh, okey. Dia punya menyanyi berlagu mengaji tu jangan cakap lah. Berlagu-lagu memang mendapat ijazah Daripada Masjidil Aqsa. Masjidil Al-Aqsa. Alhamdulillah. Bersama dengan anak dia lakinya tu kan? Anak perempuan juga. Anak perempuan juga. Anak lelaki juga. Semua anak lelaki tu dapat azan di dalam Al-Aqsa. Mengazankan di Masjid Al-Aqsa. Betul. Alhamdulillah. Ya. Macam Itu mana? kagum tu saya. Betul lah. Macam mana Ustazah mendapat
mendapat orang kata minat untuk berdakwah, nak mengajar mengaji, mana datangnya tu? Saya rasa pertama memang saya minat dengan Quran. Okey. So daripada Quran lah berkembangnya perkara-perkara yang lain tu. So saya hanyalah seorang guru Quran yang mengajar di rumah dan menjaga anak saja. Oh, asalnya? Ya. Bukan daripada kecil lagi Daripada ke? kecil dah belajar Quran, masuk bertanding lah sikit-sikit lah kan. Ni atas dorongan family, mak ayah. Ya betul. Okey. Dan alhamdulillah lepas saya berkahwin, saya lock diri saya untuk jaga anak saya saja. So saya ajar anak saya Quran. Saya lock diri, memang saya menjadi ibu. Jadi saya ajar anak saya mengaji. Maksudnya orang nak datang ngaji silakan, tapi saya takkan keluar. Sebab niat saya memang nak mengajar anak baca Quran dengan tangan saya sendiri. Masya Maksudnya kalau orang luar dia boleh join sekali dengan anak. Kalau anak-anak orang luar nak datang ngaji, ibu-ibu lah. Ibu-ibu dengan budak-budak, ada orang datang rumah lah belajar ngaji dengan saya. Alhamdulillah anak saya syukur 6 tahun dah khatam 30 juzuk. Allahu Akbar. Masya Allah. Bagi saya itulah satu kejayaan saya sebagai seorang ibu, dapat ajar anak saya Quran dengan tangan saya sendiri, alhamdulillah. Ya Allah. Waktu tu Ustazah kata Ustazah lock diri. Diri. Tak keluar. Untuk fokus. Itu kehendak sendiri ke atau permintaan suami? Kadang-kadang suami yang tak betul. izinkan keluar. Itu adalah kerana keibuan saya yang terlalu tinggi. Masya Allah. Sebab saya nak susukan anak eksklusif. Saya kata anak saya akan cuba bagi yang terbaik. Allah. Itulah niat-niat Dah. utamanya. 4 orang cahaya mata. Dah 4 anak dah. Alhamdulillah. Dah pun. Hai, sekarang dah bercucu dah. Dah bercucu dah. Masya Allah. Dan alhamdulillah semua berjaya. Itu yang ni Ustazah. Apa rahsia resepi Ada. ni? Nak menjaga anak sekarang ni, nak jaga anak bukannya Cabarannya. cabaran Betul, itu. betul. Dengan zaman yang penuh pancaroba, ibu-ibu, ayah-ayah, tolong tinggi-tinggikan munajat dan tinggi-tinggikan solat sunat taubat untuk anak-anak kita. Untuk anak. Untuk anak, kita semain taubat untuk diri kita. Tuhan, ampunkan dosa-dosa aku. Janganlah kerana dosa aku memberi kesan kepada anak aku, ya Allah. Tolong ya Allah. Panjatkan doa pada Allah, ya Allah tolong jaga anak aku. Ya Allah, aku kalau jaga pun tak sejauh mana aku boleh jaga. Hilang pada pandangan kita. Kita nampak ke anak kita? Yeah. Anak kita berkunci dalam bilik, kita nampak ke anak kita? Jadi kita rafakkan, tinggikan doa, ya Allah, aku tak minta dengan kau, aku tak minta dengan siapa. Engkau yang maha memelihara, tolong jaga anak aku ya Allah, dan jaga keturunan-keturunan aku. Awak pula dah bercucu, kan? Betul. Jadi doa tu kena upgrade lagi. Dan orang yang tak bercucu pun dah kena doa untuk cucu mulai hari ni. Tuhan, jagalah keturunan kami ya Allah. Mana tahu ada daripada cucu Era jadi mufti. Masya Allah, amin. Ada daripada keturunan kita jadi mufti, jadi ulama, kita tak tahu. Sebab apa ya? Nak ikutkan tak link. Nak ikut yang dengan Wan ni tak link, contoh. Susu galurnya tak ada. Tapi sebab doa daripada seorang ibu, Ya, daripada seorang nenek, Tuhan, aku tahu aku tak layak. Tapi tolong ampunkan dosaku ya Allah. Kerana minta ampun itulah Allah bagi rahmat, Allah bagi zuriat yang soleh. InsyaAllah. Ya Allah, betul. Ilmu tu. Ya, doa tu. Kita kena bertaubat atas kesalahan-kesalahan kita. Ya, betul. Dan solat Solat taubat. Taubat untuk anak-anak juga. Untuk anak-anak kita. Wow. Solat taubat kita adalah untuk keturunan kita. Masya Allah. Betul lah. So tak adalah kita ni nak merasa kita ni selesa dengan kita sekarang. Ya. Teruskan solat sunat taubat. Tuhan, ampunkan aku atas dosa-dosa aku ya Allah. Jadi dengan taubat kita itulah yang akan memurahkan rezeki kita, memudahkan urusan hidup kita. Tapi sebenarnya kan senang menjadi seorang wanita ni, seorang ibu dengan doa, Okey, tapi berbalik kepada soalan saya ialah, perlu ke seorang wanita belajar tinggi-tinggi bila mana akhirnya kita nak menjadi seorang ibu? Macam tadi Ustazah kata, Ustazah lock diri nak jadi ibu sepenuhnya. Jadi perlu ke kita belajar kadang-kadang sampai pergi overseas semua tu? Dia berbeza. Kita pergi belajar sebab kita nak ilmu. Dia berbeza. Kau belajar tak tinggi sebab kau je elok. Kan? Maksudnya kau belajar tu sebab kau nak kerja, sebab kau nak gaji. Sekarang ni kita kena betulkan anak-anak kita. Kau kalau ambil engineer gaji besar, nak ambil oil and gas, gaji kau besar. Jadi anak-anak kita tu dah disetkan minda dia. Kau kerja, kau pergi belajar untuk dapat gaji yang besar. Cuba kita ajar anak-anak kita nak belajar kerana Allah,
dan untuk cari ilmu. Bukan kerana gaji. Nak gaji, nak duit, niaga lah. Buatlah restoran kuih ke apa kau. Ayo. Ayo. Buatlah podcast kau. Artinya rezeki Allah tu boleh datang dengan pelbagai cara. Bukan dengan ilmu yang kita pergi cari tu. Ilmu Betul, tu untuk setuju. kita. Sebab itu, ilmu membentuk orang menjadi orang yang beradab. Tapi kau hanya cari ilmu, bukan saja tak ada adab. Artinya ilmu tanpa adab, anak-anak kita jadi biadab. Pandai melangit-langit, cakap siapa mana kau boleh jawab. Tapi air secawan pun kau tak boleh bagi kat mak kau. Yo. Nak serve makan kat mak, nak ambil pinggan pun tak baik dah. Jadi artinya kita nak suruh anak kita ni belajar jadi menjadi orang berilmu supaya mereka menjadi orang yang beradab. Belajar tinggi tapi tak ada adab. Terus mereka jadi biadab. Dan itulah senario sekarang. Allah. Ya. Sebenarnya adab ni bermula dari rumah. Kan kita jangan harap kadang-kadang ni ibu bapa ni ada yang masalahnya bila dia saling salah menyalah dan ada juga yang menyalahkan cikgu-cikgu di sekolah. Betul. Kerana otak mengajar, sedangkan segala pelajaran adab tu bermula dari rumah, bermula pada kita sendiri dan kita adalah contoh kepada mereka. Betul. Kan? Betul. Masya Allah. Okey, bila kita bercakap tentang niat lah, tadi Ustazah cakap tentang niat kan, kita ni ialah proses tadi yang dicakap tadi. Proses. Dan Allah beri peluang lagi sekali ni. Menikmati rumah tangga. Moga-moga berkekalan hingga ke jannah, kebahagiaan tu insya-Allah. Amin. Kita perlu betulkan niat kita untuk berumah tangga. Ada orang nak berumah tangga ni macam hari-hari tua ada orang jaga. Biar apa macam-macam lah atas segala bagai niat. Jadi sebenarnya niat yang sebenarnya tu apa ni Ustazah? Subhanallah. Pertamanya, nikah ni adalah untuk sunnah Nabi SAW. Sebab saya tengok macam pokok saya, dia pokok bonsai. Saya kan buat bonsai saya kan. Saya tengok bila bonsai tu, yang original, macam tu je kau mana. Tapi bila kita buat grafting, grafting ni kahwin ni lah. Mak ai menjulang-julang tinggi subuh. Dia kata, padan Nabi suruh kahwin. Artinya perkahwinan ni adalah sunnah yang memberkati hidup manusia. Contohnya pokok tu ha. Contoh pokok tu tadi ni. Bukan main kombang. Bila dah kahwin. Contoh orang sebelah ni. Okey. Jadi setiap apa yang disunahkan, tak ada apa yang tak baik untuk kita. Dan bila kita cakap pasal niat, belum terlambat lagi untuk kita tajdid niat. Tajdid niat ni artinya kita baiki niat kita. Ni contoh je tau. Kalau lah orang lelaki tu kahwin, ni contoh je. Ya. Dan kahwin lah dengan perempuannya, duit banyak, so tak payah kau je. Artinya kau nak mengambil manfaat daripada isteri kau. Seorang macam ni, tolong solat sunat taubat. Dia tak ada niat untuk menafkahi. Tak payah, kau je tak payah, dia dah ada duit, tak payah dah. Contoh, dia ada niat untuk tidak melindungi dan menafkahi isteri dia. Please, solat sunat taubat. Solat sunat taubat. Sebab yang apa? macam Ustazah cakap tadi lah. Sebab ada benda yang perlu dibetulkan. Hilanglah keberkatan perkahwinan bila ada niat-niat yang tak baik. Kita panggil dalam bahasa Inggeris je, dia ada bad intention. Yes. Mereka. Tapi Ustazah kan, kalau kita kata juga pasal niat ni, apa yang Ustazah rasa macam kita nampak niat dia tu nampak cantik. Nampak niat awal dia tu nampak baik kan. Tapi sebenarnya kalau dalam ni, macam contoh tekanan keluarga ke, tapi sebenarnya perkahwinan tu baik, niat untuk berkahwin. Tapi sebenarnya itu mungkin memudaratkan. Kita tengok apa setiap kes tu berbeza. Berbeza. Setiap kes berbeza kan. Sebab itu macam setiap perkara ni kita perlu renew balik. Apa-apa niat yang lama tu, tak baik aku niat macam ni, astagfirullah ya Allah. Yelah aku kahwin dengan dia ni dulu sebab dia cikgu, ada pencen. Contoh kan. Tak baik niat aku, tak apalah aku berusaha lah. Sebab itu mulianya seorang lelaki sanggup bawa Grab, buat affiliate, meniaga, ambil RM5 satu barang. Itu lebih mulia daripada dia duduk diam kat rumah main game. Main game? Main game? Kan itu lebih mulia seorang lelaki yang berusaha dengan niat, ya Allah murahkanlah rezeki aku, ya Allah untuk aku menafkahi isteri aku, ya Allah. Sebab urusan menafkahi isteri ni adalah urusan kau dengan Allah. Urusan dengan Allah, jangan main-main. Tapi sekarang ni lah Ustazah, ada pemikiran equality. Equal.
Bermakna you kerja, I pun kerja. You bayar ni, I bayar ni, bayar tu. 50-50. 50-50. Kalau dekat Amerika tu kan, dia dah main 50-50 dah lama. Tapi dia sedang menular dekat Malaysia ni. Di mana budak-budak muda dah mula, lelaki especially dah mula fikir, kau kerja, aku kerja, kita sama apa salah ke arah itu. Macam mana tu Ustazah? Hilanglah sifat rijal dalam seorang lelaki. Rijal artinya ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Seorang lelaki tu memang berkuasa dan lebih Allah bagi kekuatan yang luar biasa sebab dia akan melindungi seorang perempuan. Maka fitrahnya orang lelaki ni kata, ya Allah tolong murahkan aku rezeki, sihatkan aku supaya aku dapat menafkahi anak dan isteri aku. Itu mulia. Dia bukan kira berapa banyak yang kau bagi, tapi ada tak tanggungjawab dan amanah yang kau keluarkan. Itu sebenarnya. Jawapan dia tu yang dia punya pokok dia menafkahi lah Ustazah. Menafkahi. Bukan untuk menghalalkan saja tak cukup. Tak cukup. Dia cuma kalau orang perempuan ni orang kata apa? Tak apalah yang ni saya tolong lah. Dia tak apa. Dia panggil ta'awun. Bekerjasama. Ta'awun ni artinya tak apa bang, saya tolong bang. Tak apa bang. Tengok tak apa tu macam mana. So kena jelas. Yang ni pinjam kau, pakai duit kau dulu kau halal. Itu atas persetujuan isteri. Kalau dia kata tak bang, loan. Tapi kan suami kata berkira. Kita pula asal bersalah nak loan. Nak je ku loan kan. Tapi tapi bila bercakap tentang loan, ada satu cerita kawan lah, antara kawan juga suaminya mungkin tidak berkemampuan. Jadi dia bayar semua segala apa yang patut, tapi dia kira loan. Tiap-tiap bulan dia kira sampai dah beratus ribu dah. Loan. Habis macam mana tu? Habis itu macam mana pula tu? Sebab suami tetap tak berkemampuan. Dia kira loan je. Jadi adakah dia menanggung hutang sampai... Ataupun Ustazah dia nak kena ubah cara hidup keseluruhan. Benda tu atas persetujuan sebenarnya. Dan atas ihsan. Tapi jaranglah perempuan nak terlalu zalim macam tu. Jaranglah. Kalau ada kejadian tu, itu fakta. Tak salah. Cuma suami tu kena bangun tahajud banyak-banyak pada Allah. Ya Allah, semayang taubat banyak. Sebab dengan taubat ni murahkan rezeki kita. Semayang taubat banyak-banyak. Hari ni Ustazah tekankan apa pun taubat. Sunat-sunat taubat. Sebab dia membuka ruang dan jalan. Mungkin dia semayang sunat taubat, isteri dia jadi lebih berlemah lembut. Tak apa bang, kita usaha sama-sama bang. Berlemah lembut sama-sama. Macam tu lebih cantik ya. Ya, kita betul. usaha sama-sama. Tetapi lelaki ingat, jangan ambil kesempatan. Ya. Jangan jadi rijal. Kena jadi rijal. Kena jadi rijal. Ustazah tolong terangkan sikit rijal ni macam mana ni sebenarnya. Okey, ar-rijal ni adalah kalimah bahasa Arab yang bermaksud jantan. Ar-rijal qawamun 'alan nisa. Lelaki jantan ini lebih power, kuasa dia, kudrat dia daripada orang perempuan. Maka sebab itulah orang lelaki ni ditugaskan untuk menafkahi. Untuk melindungi. Tiba-tiba rijal lah saya ni. Sorry. Orang lelaki nak jadi rijal, dia kena naik kuda dan memanah. Okay. Kuda dah ada dah. Dia main kuda. Masya-Allah. Ya, saya alhamdulillah saya menunggang kuda tapi memanah ni bersukan lah. Kita tak secara serius lah. Faham. Tapi macam Ustaz. Ni lebih rijal. Dia main kuda. Ya. Dia memanah. Salah. Traditional. Traditional archery. Traditional archery. Saya ada impian tu nak ajak Era sekali. Boleh. Kan. Dia tak tahu kita memang memanah. Main kuda dia menang lah. Ya, betul. Tapi Ustazah dua-dua Ustazah bolut. Ya, alhamdulillah. Nak tanya sikit ni macam mana semua orang kata dunia akhirat tu seiring? Masya-Allah. Okey, silakan Ustaz. Jadi sebab itu sifat rijal ini lebih kepada dia menafkahi dan melindungi. Sebab itu kalau di mahkamah lah, dia cerita pasal mahkamah lah kan. Kau tanya bab talak tu, hakim akan fokus pada suami. Jadi suami yang kena jawab. Hakim tak tanya perempuan. Orang perempuan kata macam mana? Dah lama kena talak. Ui, dia dah satu kali talak anak kita dah. Kan? Tapi yang perempuan, yang lelaki lebih fokus. Hakim akan tanya talak dekat dia. Betul ke kau ada talakkan isteri kau macam ni? Tapi untuk yang perempuan, bab nafkah. Allah pula hakim takkan tanya lelaki bab nafkah, dia tanya perempuan kau dapat tak nafkah. Kau tanya lelaki apa lagi dia nak, semua dia dah bagi dah. Contohlah. Perempuan akan tanya bab nafkah. Saya tak dapat nafkah, semua saya kerja sendiri, suami saya tak pernah tanya saya. Ni tak pernah dapat nafkah, macam tu lah.
Jadi atas sebab itu maruah seorang lelaki ni adalah pada nafkahnya. Maruah pada Wah, deep tu sayang. Oh, deep. Deep. Maruah seorang lelaki adalah pada nafkahnya. Maksudnya kalau you tak boleh provide nafkah, there's something wrong with you. Bila bercakap tentang tu ya Ustazah, saya terfikir sekarang ni. Ada juga orang yang niat dia berkahwin untuk menghalalkan. Bab nafkah ke apa, itu rezeki nanti di tengah Allah, yang penting kita halalkan dulu. Itu pun satu bab juga. Tetapi kadang-kadang kita perlu fikir berpijak di bumi yang nyata. Aku nak jaga anak orang ni, mampu ke ni, harus ada kira-kira dekat kepala. Betul. Tetapi antara nak menghalalkan ni ataupun nak macam yang mana satu harus diberi keutamaan. Tapi tak salah. Kalau dia niat nak menghalalkan, itu juga adalah proses membuka rezeki yang lebih besar. Walaupun dia kata aku ni tak adalah mampu sangat, tapi sekadar nak kahwin dulu boleh. Kalau yang kita yang bersifat positif, kalau ulama dulu kan, kalau zaman sekarang, mak-mak kita dulu, kau nak kahwin, tak ada duit, jangan kahwin. Ya. Tapi kau ulama, kau nak duit, tak ada duit, kahwin. Betul. Sebab kahwin tu pembuka rezeki. Pembuka rezeki. Dia terbalik tu. Dia Mak ayah kata kau tak ada duit jangan kahwin. Betul. Tapi ulama pula kata kalau nak ada duit kahwin. Kahwin. Ada rezeki kahwin. Kahwin. Pembuka rezeki betul. Maksudnya janganlah buat majlis bosa-bosa. Buat Yelah, event betul lah. biasa, sudahlah, jangan buat macam majlis orang sebelah ni. Kau tak mampu nak bagi ufti, tak payahlah. Alah. Dia main bukti pula. Tapi artinya tak salah kau niat menghalalkan, itu pun dah mulia dah. Daripada buat dosa, halalkanlah. Jadi kalau mak-mak pun anak nampak anak tu dah ngengek-ngengek nak kahwin, dah keluar sana sini sama-sama, kahwinkan. Ayo. Pinjam duit mak lu. Betul. Pinjam duit mak lu. Mak pun simpan duit banyak-banyak buat apa? Yo. Kan? Mati pun kau nampak raid ya. Tapi betul lah, kita kadang-kadang ibu bapa ni jangan menyukarkan lagi anak tu nak menghalalkan perhubungan Kadang-kadang ada ibu bapa yang apa background dia gaji dia tak boleh, dia tak layak, cari lain, kau boleh cari yang lebih kan. Betul. Jadi Saya ada satu pengalaman. Saya punya pengalaman lah Ustazah kan. Cerita pasal pengalaman. okey. Saya mak ayah ni, nak cakap mak ayah ni tentang status pun sama Ustazah. Oh dia duda. Cari yang anak teruna lah. Dia duda ni kena reject lah. Faham tak? Macam terkonang perkara yang sudah Tak yang adalah tak jadi. terkonang. Ustazah dia main terkonang ni Dia dah terkonang, dia kena reject sebab dia duda ni So bukan nak cakap pasal terkenang sayang, tapi masyarakat kita ada setengah masyarakat ni dia letak benda tu. Status kan. Kalau macam saya nak menyunting sayang, kalau saya tahu Era Fazira dia dah berkahwin berapa kali dah. Kalau ikut kalau nak kata terkonang ni Main petik. Ustazah berani je petik Ustazah. Tak, itulah cakap tentang ni kan, mak ayah yang menyukarkan benda tu kan. Tengok status, tengok status kewangan. Dan pada saya lah, mak ayah kita ni semua kena jadi orang positif lah. Kena jadi orang sihat mental ni. Kau semua tak betul. Yang duduk pun tak betul, yang bujang pun ramai yang tak betul lah. Ya betul tak? Jadi bersifat positif lah, berbaik sangka lah kan. Ada je yang tak kena Ustazah ya. Dah kahwin anak tu walaupun dengan duda. Doakan ya Allah, Tuanku jadikanlah menantu ni orang yang soleh ya Allah, yang jaga anakku baik-baik ya Allah. Macam tu lah. Itu dia. Bila bercakap tentang terkonang ni kan, sebenarnya benda yang lepas tu jangan dikonang dan jangan dipotik, jangan dibeza-bezakan, jangan diungkit-ungkit. Ni antara pasangan lah. Itu tips. Itu tips Itu rahsia. Sebab kita especially macam kita pasangan yang dah matang, berkahwin dengan duda, berkahwin dengan janda, masing-masing ada history masing-masing. Jangan ditanya-tanya, jangan kadang-kadang nak gurau-gurau pun kadang-kadang takut gurauan tu mungkin menyentuh di sini sana. Jadi kat mana batasnya? Betul Ustazah. Kita boleh main gurauan atau main kenang-kenang ni. Dia sebenarnya kalau ikut agama kita, yang aib jangan buka. Jangan bertanya pun. Jangan tanya, jangan cerita pun. Ini contoh ini contoh saja. Katakanlah seorang perempuan tu, katakan dia sebelum kahwin dia pernah buat benda tak baik. And then dia kahwin. Haram untuk dia cerita pada suami dia.
Dia cerita ke nak berterus terang lah awak, saya dulu dengan Nak ikan jujur awak ke, nak kononnya, jujur awak. Haram. Allah dah tutup aib, jangan buka. Dan diam saja, doa. Ya Allah, berkatkanlah hubungan kami ni ya Allah. Suami kami ya Allah. Khalas. Jadi tak salah kalau kita nak mengelak dan tipu untuk tujuan yang baik. Betul. Dia bukanlah nak kata menipu Dia kalau kita sebut jangan dikenang kisah yang lama. Kalau kita bukan bermaksud kita tak ingat, sebab kita masih ada memori. Orang yang dah lupa dah nyanyuk tak ingat dah. Duduk sebelah Hera pun kau capok. Dah lawa merah ni kalau kita tak ada ingatan, kau capok. Capok. Tapi sebab kita memang ada memori, kita tak lupa lah. Yalah. Cuma kalau sekali untuk kita sebut dan bercerita sekadar untuk untuk ambil ibrah. Ambil ibrah tu atau ambil sempadan, ambil pengajaran. Jangan saya dulu macam ni tu yang jadi macam tu yalah insya-Allah abang akan jaga yang elok-elok. Takkan jadi macam kisah-kisah lama, insya-Allah percaya kat abang. Jadi kisah lama tu sikit untuk jadi pengajaran. Okey. Jangan sampai dia menjadi traumatized. Trauma. Sebab Nabi mengajar kita satu doa. Allahumma inni a'udzubika minal ham wal hazan. Ya Allah, lindungi aku daripada menjadi orang yang ham, kemurungan, memikirkan benda yang belum jadi. Overthinking. Lama-lama dia jadi anxiety. Nabi kata jangan jadi macam tu. Wal hazan. Hazan itu adalah kesedihan mengenangkan kisah lampau. Dan Tak kita move on. tak move on. Bersedih boleh, tapi kau jangan layan sedih itu. Dulu mana dan dulu kan. Lepas tu kan hidup dia semua sedih. Buka buku cerita, boleh buka novel, contoh lah kan. Jadi intinya dia tak move on. Tidak dikatakan kita redha dan pasrah sampai kita boleh ketawakan kisah silam kita. Edan punyalah tak sabar kan. Punyalah mengamuk habis terbalik osah bawak botol. Sampai seronok kan jadi kisah tu kan. Buruk panggil aku sampai sikit lagi nak jadi buruk lah. Contoh kan. Artinya kita boleh ketawa dengan perangai buruk kita, kisah silam kita. Itu baru namanya redha. Tapi itu dululah, sekarang ni alhamdulillah tenang dah. Aku boleh cool down lah. Aku boleh let je. Tapi Ustazah kan, itu kalau contohnya kita tak tahu. Tapi kalau kita tahu tu macam mana Ustazah? Tahu yang mana? Maksudnya Maksud mana tu? Maksudnya Ustazah pun nakal musik juga. Tak, maksudnya Ustazah yang macam contoh yang Ustazah cakap pasal aib tadi. Kalau kita tahu aib pasangan kita, kalau kita tak tahu tak apa. Kita tak perlu tahulah. Tapi sekiranya kita tahu, so kita kena memaafkan. Diam. Jangan bongkar. Kau ingat aku tak tahu. Kau siapa? Sebab aku kutip kau tahu. Kalau aku tak kutip kau duduklah kat longkang tu. Contoh. Kalau kau dah tahu, diam. Kalau kau menjadi seorang sifat pelindung, angkat tangan dia. Sambut sampailah ke syurga. Jadi kita kena maafkanlah juga sebenarnya kisah dia tu. Ya, maafkan. Kita tahu Berdamai. Tapi Ustazah kadang-kadang kalau bergaduh ke apa kan, kan kadang-kadang benda tu terkeluar lah. Itu maksudnya tak berdamai lagi lah. Belum berdamai. Tak memaafkan lagi. Ya. Dia kalau tak boleh terima pasangan tu, tak boleh terima background dia, saya tak faham kenapa you proceed. Betul. Kemudian bila dah proceed, sayang, ni kita bukan cakap pasal kita ni. Tak, saya pun tak cakap pasal kita. Saya tak cakap. Apa salah awak cakap pasal kita? Ya, awak cakap pasal majoriti. Minum dulu kopi pelaga ni ha. Bukan saya. Saya bila tengok muka Era Fazira ni, saya takut lah dia, ni kau cakap pasal aku ke tak? Minta maaf Zaza. Melawak. Okey, teruskan. Nanti boleh sambung kat rumah. Sambung kat rumah. Tapi ya, betul. Untuk mengenang momen lama, untuk pengajaran, it's okay. Berpada-pada, saling mengingatkan. Dia jangan ambil manfaat. Maksudnya kau nak ambil kesempatan atas aku rupanya. Tapi kita ambillah, jadikanlah perkahwinan ini kesempatan untuk kita mencari syurga.
Maksudnya contoh yang tadi, suami nak ambil kesempatan kat isteri sebab isteri dia banyak duit, kau tak payah kojo. Itu haram. Ya. Tapi jadikanlah perkahwinan ini sebagai kesempatan yang kita jadikan untuk jalan kita ke syurga. Kan? Ladang pahala Ladang Ustazah. pahala. Ada suami masuk syurga kerana menafkahi isteri saja. Ya. Dia jaga solat fardu, bertungkus lumus dengan kudrat dia. Itulah syurga dia. Dan ada isteri yang jadikan perkahwinan ni sebagai kesempatan untuk dia dapat syurga daripada suami dia. Jadi tak salah mengambil kesempatan, tapi ambillah kesempatan untuk jadikan inilah jalan kita ke syurga. Orang kata berlebih kurang lah kita. So tadi kisah, jangan cerita balik kisah silam. Ambil peluang dalam perkahwinan. Ya. Tambah pahala sayang. Betul. Ya. Ladang pahala. Ladang pahala. Semayang taubat sama-sama. Itu adalah satu keindahan. Suami isteri, jom bangun tahajud, semayang taubat. Kan? Kita boleh je semayang taubat siang. Oh, boleh? Boleh. Contohlah, nak semayang duha. Niatkan sekali untuk semayang taubat. Package. Boleh. Boleh. Masya Allah. Boleh. Kan, ya Allah, apalah aku tinggi-tinggi suara kat suami tadi, ya Allah. Apalah aku buat suami aku cantik, ya Allah. Okey, semayang Terima kasih, duha Ustazah. je. Slow je. Terima kasih Ustazah. Semayang duha, niatkan semayang taubat. Dan solat itu sendiri sudah taubat sebenarnya. Kan? Betul. Sembahyang itu sendiri dah taubat dah. Kan? Cuba tengok doa antara antara sujud kita. Duduk antara dua sujud. Apa bacaan dia? Rabbighfirli Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fani. Rabbighfirli, Tuhan ampunkanlah aku. Sambil duduk antara dua sujud tu dengan mata tertunduk ke bawah. Tuhan minta maaf tau, buruk betul perangai aku tadi. Ampunkanlah aku, ya Allah. Jadi kita lepas sembahyang tu kita dah neutral balik. Kan? Sebab itu kalau boleh hari-hari kita minta ampun pada Allah SWT. Tapi betul lah sayang, kadang-kadang kan kalau saya ketika solat tu kan, especially kalau kata ada persisian faham ke bertengkar ke kan, saya rasa ya Allah, tadi aku tinggi suara dekat suami. Maafkanlah aku. Tahulah. Saya tahu tak? Tahulah itu gerak-gerak khas. Kan? Sejuk hati seorang suami dengar Ustaz. Ustazah. Kan? Tak, awak solat awak ingat tak saya? Ingat. Selalu Ustazah kan kalau Masyairah nak keluar ni kan, saya selalu doakan. Sebab dia kadang-kadang keluar kerja tu, salam ke apa, kita doakanlah isteri kita. Pemudahkan urusan dia, lindungi dia, Redha atas dia. saya redha lah tu maksudnya. Redha, baru saya rasa perjalanan saya nak pergi kerja tu lebih mudah. Masya Allah. Dengan redha suami. Tapi tak diberitahu lah Ustazah benda-benda macam ni kan. Tapi Kita sebenarnya suami itu salah kita. Oh. Bila bab doa mendoakan tu tak nak cakap. Contoh, Sebenarnya- contoh bila isteri bawakan air untuk suami, terima kasih sayang, Allah maftah alaik. Itu cakap Arab lah. Semoga Allah bukakan pintu-pintu rahmat untuk sayang, abang sayang awak, abang redha atas awak. Jadikan itu amalan. Selalu saya sebut yang macam mana sayang? Saya Syurga tempat isteri saya. Ustazah. itu Dia hantar air kan. Ha. Allahu Akbar. Syurgalah tempatmu isteriku. Benda tu lah yang perlu dizikirkan. Dizikirkan. Jangan simpan. Kasihlah. Betul? Kasihlah. Betul. Kadang-kadang nak cakap terima kasih pun susah. Jadi kata suami cakap terima kasih tak? Lambat lagi. Ya. Sayang panjang dah kita bercelut ni. Tapi kita nak tanya kejap lagi, kita nak sebenarnya dengan Ustazah ni. Ya. Sebenarnya Ustazah, ada something nak tanya ni Tapi kita nak break kejap. Okey, kembali selepas ni dalam Kasih Ons. Kazi Ons. Kalau kita sebut saja nama Ustazah Asni, dia dikenali sebagai ialah mengajinya sodak, main kompang pun dia, naik kuda, pergi jadi ni diver pun dia, semua dia, melukis pun dia. Tapi sebenarnya Ustazah, siapa Asni ni di rumah? Jadi bagaimana? Sebagai seorang anak, saya lah anak bongsu dan saya paling manja dengan mak dan saya tak boleh berpisah dengan mak pun. Jadi alhamdulillah sampailah ke akhir nyawanya, saya dapat berkhidmat pada mak lah. Masya Allah. Jadi orang cakap, saya pegang ni kata-kata ulama, orang yang jaga mak ni bagaikan bawa Kaabah masuk ke dalam rumah. Jadi kepada anak-anak sekalian, jangan dah rasa terbeban untuk
jadikan mak tu sebagai penghias dan juga mutiara di dalam rumah kita. Jangan rasa terbeban. Ambil je lah mak tu, bawa duduk dalam rumah. Ya. InsyaAllah. Dan sebagai seorang ibu, Ya. saya rasa saya tak garang. Saya jenis yang suka main dengan anak. Dan saya tak ada tinggikan suara, insyaAllah lah setakat ni saya rasa. Tapi Alhamdulillah, anak-anak saya syukur dengan kata Alhamdulillah. Selalu saya banyak berbincang, cakap baik-baik dengan dia orang lah. Kalau anak tu buat salah atau buat benda yang ulang-ulang kali lah kita dah tegur, tapi ni juga macam mana Ustazah menegur anak tu? Kalau tak marah. Saya tak suka cakap banyak, tapi saya suka doa banyak. Banyak kadang ibu-ibu dia banyak cakap, Membebel, ingat anak tu masuk ke semua tak kan? Cakap satu, sharp, padat, macam memanah, stop, fokus. Jangan cakap banyak-banyak. Selebihnya bercakaplah dan jatuhkan doa kita di dalam sujud kita. Itu approach Ustazah dekat anak. Jadi kalau anak tu buat sesuatu kesalahan, dah tegur, tu diam je lah, kita mengadu kepada Allah. Macam tu. Ngadu pada Allah. Kalau berlaku lagi Ustazah? Tegurlah lagi. Tegurlah, tapi dengan cara yang dengan cara yang dan sebenarnya kita minta dengan Allah ni supaya Allah bagi cara apa sebenarnya kita nak didik anak kita ni. Sebab hanya dengan mulut je tak jadi. Dengan mulut je tak jadi. Betul. Zaman sekarang ni dia tak jadi. Dia kena banyak. Budak zaman sekarang ni pun cara kita pun tak jadi juga. Habis nak cara macam mana? Kita nak tahu macam mana nak cara kita. Mintalah pada Allah. Cakap tentang budak sekarang ni kan Ustazah kan. Kalau kita tengoklah dekat luar ni, dengan sekarang ni anak-anak muda ni dia cabaran dia terlalu ni. Tak macam kita dululah. Betul. Kita dulu mungkin dibesarkan dengan cara yang berbeza. Sekarang dengan gadget, keterbukaan digital dia lah apa semua kan. Betul. So dengan emosi yang tak terkawal, tekanan dia ada dipengaruhi juga tau sayang. Digital ni bagi saya, social media pun mempengaruhi jugalah. Betul. Ada banyak kes-kes yang terbaru pun Ustazah kan. Macam mana Ustazah kalau kita sebagai seorang ibu saya ataupun rasa Ustazah? sudah tiba masanya. Orang kata agama ni asing dan dia akan datang dengan cara yang asing juga. Sudah tiba masanya zaman sekarang ni anak-anak kita didedahkan dengan aktiviti memanah dan berkuda. Sudah tiba masanya untuk masukkan sifat-sifat jati diri. Dan budak-budak sekarang dan kadang-kadang dia menjadikan penceraian mak dan ayah tu sebagai alasan yang besar. Salah mak, saya lahir daripada broken family. Saya lahir daripada broken family, sebab tu saya jadi macam ni, berdendam. Kena faham, Imam Syafi'i anak yatim. Mak dia seorang je besarkan dia, tapi dia jadi orang kot. Rasulullah anak yatim. Mak tak ada, ayah tak ada, numpang dengan mak, numpang dengan orang, dengan datuk, dengan pakcik. Memanglah dia Nabi, tapi dia yatim. Jadi kalau budak-budak sekarang nak jadikan alasan broken family sebagai kau jadi teruk dan dahsyat sampai jadi biadab, tak boleh jadikan alasan. Pilihan di tangan sendiri. Takkan tak boleh nak fikir. Jadi tugas ibu-ibu, kita bukan sekadar doakan anak-anak kita sahaja. Sudah tiba masanya kita doakan untuk umat Muhammad. Ya Allah, kita doakan anak kita, doakan juga anak orang. Sebab tu kalau anak kita sebenarnya ada masalah, kita dengan ikhlas doakan anak orang. Kau doakan anak aku ya, anak kau okey tak? Anak aku macam ni. Doakan sekarang. Ya Allah, anak kawan aku ya Allah, dia ada masalah ya Allah. Dia tantrum ya Allah, tolong ya Allah, kawan aku kesian nak jaga anak dia macam ni ya Allah. Sebab kalau kau doakan orang lain, doa tu berbalik pada kita. Dan ibu-ibu, jangan putus asa doakan anak-anak. Minta dengan Allah, ya Allah, aku tak selamanya ada dengan anak aku ya Allah. Dan tak semua apa yang kita korbankan hari ini anak-anak kita akan balas. Tak tentu. Ikhlaskan apa yang kita telah korbankan untuk anak-anak kita. Wahai Allah, tolong jagalah anak-anak aku, jaga akhlaknya, berikan dia jodoh yang baik. Dah kena doa dah. Ya Allah, anak aku berikan jodoh yang baik. Mana tahu umur kita pendek. Ada orang yang tolong ni. Ada orang jaga anak-anak kita. Tolong ya Allah, berikan jodoh yang baik anak-anakku ya Allah. Aku tak samanya boleh jaga anak aku depan mata aku ya Allah. Mungkin aku pun tak tahu berapa lama ya Allah. Tolong ya Allah, letaklah orang-orang yang baik di sekeliling anak-anakku ya Allah.
Ustazah, kat saya sebenarnya terkesan dengan cerita Ustazah bila kita tidak selamanya dapat mengawasi anak kita. Ya. Seperti saya sendiri Ustazah, saya sebenarnya berjauhan dengan anak. Mungkin kat era dan saya Alhamdulillah Engku Alisha sentiasa ada Ya. boleh dapat sering bertemu. Macam saya berjauhan, anak di Penang, di Pulau Pinang, saya di sini. Kadang-kadang tu itulah resah gelisah dalam hati saya kan. Sebab kita kan tak ada dengan dia, dia anak perempuan, jadi kita rasa macam ya, saya pun bawa balik daripada ni lah, menziarahi dia lah. Jadi macam Ustazah kata kan, kita tak mampu nak mengawasi dia. Betul. Kita tak mampu sentiasa berada dengan dia. Benda tu bagi kesan dekat saya sebenarnya Ustazah. Bila Ustazah cakap tu kan, Main taubat untuk anak. semain taubat untuk Main anak taubat kan. aku ni ya Allah, dengan niat aku untuk anak aku ya Allah. Saya cakap ni pun saya rasa faham. saya nak menangis lah. Faham. Sebab mengenangkan dengan anak kita tu kan. Ya, betul. Ya, senjatanya ialah doa. Doa. Ustazah kata taubat, Solat taubat. solat taubat banyak kan untuk Ya, anak kan. untuk anak kita. Semakin taubat untuk kita. Tapi kesan dia akan dapat kesan pada anak-anak kita insya-Allah. InsyaAllah. Ini satu ilmu lagi Ustazah Ya. hari ni. Ya. InsyaAllah. Insya-Allah. Okey, seperti biasa juga terima kasihlah Ustazah atas segala perkongsian. Sekarang ni kita nak pergi ke game. Alah. Ustazah, Game. sebenarnya Dah terlupa dah game tu. sebenarnya Ustazah, kita ada game. Kita minta Izwan Zain untuk memulakan game sebenarnya. So, saya mulakan. Ha. Okey Ustazah, saya ada satu soalan. Sebenarnya, sekiranya Ustazah tak menjadi seorang Ustazah, Ustazah menjadi seorang yang bagaimana? Ahli sukan? Lasak now. Mungkin. Lasak kan? Ya. Macam mana Ustazah? Sekiranya Ustazah tak menjadi seorang Ustazah, menjadi seorang yang bagaimana? Saya rasa saya jadi artis musician. Wow. Wow. Kompang lah dia. Sebab saya minat muzik. Saya main flute tapi saya tak pernah belajar. Saya main piano. Saya boleh tak belajar sebab jiwa saya sangat art. Oh ya. Mungkin saya jadi artis. Ustazah Artis tu jadi tak artis. mesti menjadi primadona. Tapi artis lah, painting, music, itulah saya. Ke arah art, ke arah Ke seni. arah art, ke arah seni. Masya Allah. Dan pada saya dakwah seni ni sangat membantu saya dalam dakwah. Kadang-kadang Contohnya, ada, Ustazah? contohnya ada orang datang tengok lukisan saya dan dia terus nangis. Saya tak cerita apa-apa lagi. Kenapa kak? Sedih tengok lukisan ni. Oh, Masya Allah. Dan dia membantu saya dalam proses dakwah saya. Masya Allah. Dia macam terapi juga Ustazah. Terapi. Dia Betul. terapi dalam kita berkarya tu kan. Kalau hati gundah gulana Ustazah pun masuk ke dalam dunia art lah. Betul. Ya. Buat painting. Sebab painting-painting saya gunakan air zam-zam. Ada saya spraykan air zam-zam. Dan biasanya kebanyakan painting saya tu basicnya saya akan buat arah lawan jam. Basic dia tu saya akan pusingkan dengan arah lawan jam sebab kita nak energi dan aura daripada orang kata dah fizik lah pula ni kan. Faham mengiringi Kaabah lah semua. Basic dia tu saya akan buat dengan arah lawan jam. Tak kira lah bermula macam mana pun. Bermula dia macam akan- mana, basic dia tu akan bermula dengan arah lawan jam. Masya Allah. Saya pun tak sangka Ustazah nak jadi artis patutnya. Kalau tak jadi Ustazah jadi artis. Yalah. Orang seni lah Orang maksudnya. seni lah. Sekarang pun artis satu melukis. Yalah, betul lah. Okey. Saya punya sebenar pula. Okey. Hmm. Sebenarnya Era, Alamak, Era. saya pernah masak tau Era masak. Saya pernah rasa Era masak. Tadi kau masak ke tak? Tadi. Hari ni sebelum keluar ni ha. Makan kat rumah. Okay.
Jangan ditanya siapa yang masak. Jawab. Sebenarnya hari ni Muti masak. Siapa Muti tu? Helper. Okey. Masya-Allah. Dah dengan Den 18 tahun dah. Oh, yang tu masih ada lagi. Masih hadir. Masya-Allah. Saya memang kena era sebelum ni. Dah pergi rumah dia dah. Pandai memasak ke sebenarnya? Era masak. Tapi masa tu sebab dia banyak baca Quran. Era rajin baca Quran. Masya-Allah. Bacaan tajwid dia masya-Allah. Masya-Allah. Era, saya kata Era, you kalau konsisten, dia boleh jadi guru Quran. Ini bukan nak bodek ni. Masya-Allah. Bukan nak bodek. Mana dah tahu Era dah nak rehat kan. Bukalah kelas mengaji kat rumah. Inilah murid pertama ni. Shane. Gotan. Gotan? Aduh. Buka. Tapi Ustazah, saya difahamkan kalau bab memasak tadi, walaupun maid tu dah 18 tahun dengan Era, tapi Era yang ajar dia masak. Betul. So sekarang banyak dia yang masak. Hasil daripada ajaran Era lah. Ya, hasil daripada ajaran Era. Okey Ustazah. Ini ada soalan sebenar daripada Din ni Serius sikit. Sebenarnya Ustazah. Yo, dia tengah-tengah koning kau ni. Tapi sebenarnya serius ni Sebenarnya kalau dalam hidup Ustazah apa pandangan Ustazah tentang Ustazah tentang poligami? Okey, jawapan saya macam ni. Walau benda tu perit untuk kita, tapi kita kena faham satu. Tidak semua kehendak kita dan tidak semua takdir ikut kehendak kita. Takdir kita ikut kehendak Allah. Kalau Allah dah takdirkan kita berpoligami dan itu takdirnya, nak cakap apa? Berdamailah dengan takdir. Tugas Allah mencipta takdir dan tugas kita meredai takdir-takdir yang ada. Kita mencari mampu dalam meredai takdir. Cakap senang. Yo. Tapi yang Dan sakit hati ni mata dia yang berkaca-kaca macam berbintang-bintang tu kenapa? Orang tanya Ustazah, yang awak yang berbintang mata tu kenapa? Tengok saya juga kena. Tapi Ustazah, saya nak tambah sikit. Sebenarnya apa pendapat saya melalui mengenai poligami? Yalah. Apa pendapat you? Tanya Ustazah. Itu Ya, jawapan betul. Ustazah. Okey, wah ini eksklusif jawapan Era Fazira. Apa mengenai Saya poligami? setuju dengan pandangan Ustazah. Ini takdir kita. Takdir kita yang mungkin pahit untuk ditelan, tetapi kalau pahit mungkin saya tak telan. Faham kan? Jadi saya tidak akan melarang, tidak akan membantah. Kerana itu pilihan. Siapa kita untuk nak menghalang dia, nak meneruskan atau mencari kebahagiaan dia? Betul. Tetapi mungkin tiada saya di dalam hidup itu. Tak boleh terima lah, basically. Faham tak? Saya tak halang. Silakan. Yelah, tak halang tapi tak terima. Tanpa daku berada di situ. Dia cik pasal ni Ustazah. Dia buat tanya dekat sini. Jawapan dia tu pergi jauh. Kau asal pisau ke? Tak adalah, kita saja je nak berkongsi kan. Biasalah Ustazah, lelaki memang macam tu. Saja je tanya. Tapi ada peluang kat mana. Dia biasa. Okey. So, terima kasih lah Ustazah. Takut lagi lah macam orang sebelah ni. Tak ada, Ustazah. InsyaAllah kalau ikut takdir tu kita tak nak tahulah. Cuma tentang saya, niat ikhlas. InsyaAllah ni saya nak bagi tahu pada umum. InsyaAllah inilah yang terakhir dalam hidup Masya Allah. Ya Allah, amin. Mudah-mudahan. Mungkin Ilahilah. Sodeh.
Jadi Ustazah, terima kasih di atas perkongsian Ustazah. Semoga memberi manfaat kepada kita semua penonton-penonton. Apa yang baik kita applykan, mana yang kadang-kadang terkena macam bila bercerita tu alamak terkena terpias kat kita kan. Mungkin itu boleh kita jadikan teladan dan mengisafkan diri dan untuk menjadi yang lebih baik selepas ini, insya-Allah. Amin. Saya pun nak ucap terima kasih Ustazah. Kami pun baru berumah tangga, banyak yang nak dibelajar lagi kan. Betul. InsyaAllah sama-sama doakan saya juga. Samalah kita. Cinta Nun di Amerika. Kami PJJ kan. Kadang dia balik, kadang saya pergi sana. Dengar ni kami nak balik. Ya betul. Bahagia Makin berseri lah Ustazah. Tengok lebih sikit Ustazah. So, okey Ustazah, terima kasih Ustazah ya. Semoga terus berbahagia kita semua. InsyaAllah amin. Syurga jannah. Banyakkan solat taubat. Yes. Dan senjata utama ialah doa. Doa seorang ibu kepada anak-anak, kepada pasangan dan seterusnya. Sebutlah pasangan anda di dalam doa. InsyaAllah. Okey. Selepas ni macam biasa, kita ada hadiah yang nak kita kongsikan bersama dengan penonton Kasih Ons. Tapi ada sesuatu yang istimewa lain daripada yang lain untuk kali ini. Jadi kalau nak tahu apa, kembali selepas ini dalam Kasih Ons. Kasih Ons. Alright guys, kali ni istimewa sikit sebab kita ada segmen istimewa. Buat pertama kalinya kita membawa satu produk yang memang termasyhur di dalam satu Malaysia ini dan boleh dikatakan setiap rumah macam ada lah produk Betul. Dekat Kuih ni pun ada. Itu dia. Kita bersama dengan keluarga Jalin di sini. Assalamualaikum. Selamat datang. Assalamualaikum. Masya-Allah. Thank you sebab menjemput. Itu dia. Tapi nampak macam muda-muda je Itulah kita pula terasa macam ni kan. Rasanya tak jauh kot. Rasa tak jauh. Tak jauh Tapi apa pun alhamdulillah tahniah ya kerana Jalin sekarang sudah pun berusia lebih 4 dekad. Betul. Dan kalian adalah the third generation of Jalil family. Betul. Alhamdulillah. So kalau kita nak tanyalah sebenarnya 40 tahun yang lalu di mana Allah yarham datuknya Datuk Abdul Jalil Betul. membuat produk Jalin ni secara manual, bermula dari rumah. Bermula macam mana? Bermula kecil-kecilan. Macam mana sejarahnya tu? Bermula pada rumah betul sebenarnya. So There's macam Kak Long saya. She's my eldest cousin, but I think because I was membesar dengan arwah atuk tu sendiri because so I had cucu kesayangan atuk lah ni. Everyone was loved equally. I say that, so berpeluang lah tanya arwah Ayalang, arwah sendiri, how did it started. So arwah Ayalang is my father. Arwah Ayalang dia. Okay. So arwah atuk pada asalnya seorang nelayan. He was a nelayan In Johor? in Johor. Okay. In Johor. So macam and ada jual kedai kecil, ada kedai runcit. And at that time macam mana boleh tercetusnya idea kicap ni because at that time kicap was such an everyday punya lauk. Semua orang menggunakan kicap and it's like memang lauk. Kicap something kita lauk ikan something like that. And it is such an asasi pada orang kita. He felt that it's keperluan dia ataupun fardu kifayah untuk dia lah untuk mengeluarkan produk kicap yang bersih, halal, mengikut syariah. Sebab at that time dia rasa macam ralat. Sebab apa? At that time belum ada produk ataupun brand, produk dah ada, kicap dah ada, tapi belum ada brand kicap yang betul-betul halal. And dia rasa macam ralat sebab majority yang makan kicap ni adalah orang Islam, orang kita. So dia rasa macam kalau aku tak buat something, I am not doing my full responsibility as a Muslim. Bagus. Niat awal tu dah bagus lah sekarang. And kita memang membesar diingatkan yang kita buat ni sebenarnya atas dasar fardu kifayah. Atas dasar fardu kifayah. It's not about making profit. It's not about but the other things. It's about the fundamental tu sendiri. And I think benda tu disemat sampai kita orang besar to teruskan the business atas dasar fardu kifayah.
Okay. Yeah. But then Jalil, kicap Jalil ni dia macam memang sedap, berlemak semua ada rasa lah. Alhamdulillah. Tapi sebenarnya resepi tu siapa yang cerita tu? Sepi awal tu. Arwah atuk ni memang pandai masak ke apa macam mana cerita dia? Betul, dia pandai masak. Dia pandai masak. Betul dia pandai masak. Betul, dia pandai masak. Dia bukan setakat buat kicap. And I remember masa I kecil, dia ada tanam pokok mangga depan rumah. Okay. Dengan pokok kedondong. Dia memang akan buat tak habis makan kan, and cicah satu, and then dia buat jeruk. And then dia terror gila buat kaya. Dia buat kaya homemade. Sekaya tu. Yes. Kita makan dengan roti, makan dengan biskut. I ingat benda tu masa I kecil memang dia buat. But the kicap itself, dia ada belajar dulu dengan someone, basically cikgu lah. Seorang cikgu daripada Singapura. Okay. And masa dia belajar tu, dia belajar dia kira anak murid. Okay. Dia 2 orang dengan satu cikgu. Asal usul ataupun the detail of that story, kalau kita cerita kat sini, actually to be honest panjang. Yeah. But he got that knowledge daripada seorang cikgu yang dia belajar di Singapura. Dia dah ada cikgu dia lah. Ya. Tapi kejap. Tadi kita cakap pasal atuk. Nenek pula. Nenek. Nenek I memang pandai masak. Dua-dua pandai masak. Pandai. Lauk kampung bagi dekat nenek I. Lauk-lauk yang macam snack tu kan, bagi kat atuk I. Atuk I pandai buat masak tu, semua dia pandai. Imagine Kak Long masa pregnant macam apa? Oh yeah. Yes. My first child. Okay. I duduk KL masa tu. So masa I tengah mengandung, I mengidam nak asam pedas ikan parang nenek. Allah. So I balik JB, I order. I order dengan nenek I lah. Nenek yang buat. Nak nenek? Nenek buat. And nenek sangat macam ni kalau anak-anak dia minta memang kasih sayang nenek kat cucu lagi cucu buat first kan. Kasih sayang. Nenek kalau dah macam sakit, sekarang dia dah sakit kaki kan. And I actually got the chance macam to actually experience first hand yang macam dia tengah tak berapa sihat. But then bila cucu yang minta Allah. dia buat tau. Ya, biasa. Buat. And I have my favourite dish yang I selalu minta dia, which is serawa durian. Serawa durian. Serawa durian. Sekarang pula tengah musim durian. Tapi sekarang dah tak. Sekarang dah ni dah tak berapa sihat. So memang tak. Okay. But masa masih rajin tu, cucu-cucu minta je aku. Memang nenek akan buat. Masya Allah. Memang nenek akan Kasih sayang seorang nenek kan. Okay, tapi bila bercakap tentang membesar dalam keluarga business minded lah so-called kan, buat jalin semua ni. Jadi pernah tak terfikir waktu muda kecil-kecil dulu, budak-budak dulu, bahawasanya Jalin Sendirian Berhad ni akan berada di bahuku yang terpaksa ku teruskan legasi ini. Pernah terfikir tak? You all pernah terfikir tak? Memang bukan terfikir, kita orang memang dipaksa berfikir. Betul. Memang dah tahu kecil-kecil dah di-train. Memang itu sebahagian daripada impian kami. Ya. Okay. Kita nak tahu juga apa disiplin yang atuk atau nenek yang terapkan. I love to tell about this. Yes. Dalam keluarga kan, sebab you all dah third generation. So dia mesti ada satu sikap ataupun disiplin yang atuk atau nenek akan ni. Arwah atuk, before dia jadi nelayan, he was in the British Army. Okay. So he was a soldier. Right. And disiplin tu dibawa sampai ke rumah. Wow. And saya anak soja. Anak soja, betul. So saya ni kira cucu yang I could say di antara yang rapat dengan dia lah. Atuk punya rutin, he will wake up at 4. Wow. Every day. He will wake up at 4 and dia akan tahajud, mengaji apa semua. 5:30 kita orang dah kena bangun. So subuh. And then after that it's up to you. But subuh mesti kena berjemaah. That is satu disiplin yang atuk always terapkan about solat berjemaah and togetherness. Everything kena buat sama-sama because atuk punya prinsip, if you do it together, if you have each other, nothing is impossible. Masya-Allah. Betul. Atuk punya terap pasal atuk punya strict menerapkan solat berjemaah ni, dia even terapkan dekat pekerja-pekerja dia. Contoh selalu kalau company nak buat bonus, nak dapat bonus kena apa? Kedatangan awal, kan? Apa Display extra lah. kerja Atuk punya inisiatif, staff kena tamprin kat surau.
Check in masuk check in surau. Kat surau. Itu termasuk dalam KPI. Yes. Penuh boleh dapat bonus. Tak dapat then Maksudnya tak datang solat lah. tak dapat bonus. Oh, dahsyat lah disiplin dia. Wow. Ini Ke arah lain tau. Saya nak keluar rumah. Kalau siang I have to go out. Saya dibenarkan keluar rumah lepas Zuhur solat berjemaah and makan bersama dia. Wow. Kalau malam, Maghrib dan Isyak kena solat jemaah, only after that nak boleh keluar. Kalau nak keluar. Kalau tak, memang balik tu kena lah. Piak. Ya, betul. Atuk Sojam garang tak? Garang. Pernah kena piak-piak Oh, tak? selalu. Oh, pernah, yang perempuan tak pernah lah. Perempuan tak pernah. First. Okey, bila membesar sebagai cucu kan, adik-beradik kira mak dengan ayah tu berapa orang? 7 orang 7 orang. 7 orang. Dan cucu-cucunya pula berapa orang? Ramai. I yang first and Hakim is 12. Wow. Bawah Okey. ada Bawah ada lagi. lagi? I think kita tak sempat kira Tak sempat kira. I think maybe 25. 25. Ramai. Wow, okey. Kita dah ada cicit juga. Dah ada cicit Dah. juga. Tapi generasi tu macam mana menurun ke Jalin? Adakah semua pergi ke Jalin atau ada acara bebas lah? Kurang-kurangnya satu wakil seorang family ke macam mana pembahagian dia tu? Macam mana Actually kan kita tak adalah, memang kita cakap memang semua orang kena masuk kerja Jalin. Tapi bukan kena masuk lah, I mean kita galakkan family kita join dalam Jalin. Tapi let's say lah, kalau macam adik I, my sister dia buat medik, macam mana I nak paksa dia buat dalam Jalin? Oh, dah lain dah kan? Dah lain kan. Okay, so it's okay. Tapi sekarang ni Jalin kita sebenarnya sedang membina legacy. Betul. Okay. You are exploring into new ventures. Kita bukan sekadar dalam Jalin lah. Maksudnya kita tengah expanding ada business juga. So kita so let's say kalau my sister dia buat medik or ada yang engineering ke apa ke kan. Dia masih ada harapan duduk dalam Jalin tapi bukan buat kicap lah. Bukan dalam klinik kicap. Bukan dalam Mungkin manufacturing. dalam bahagian medik pula. Betul. Mungkin klinik ke. Okay. Anything that could contribute back into the legacy. Yes. Mungkinlah boleh belanja-belanja sikit kita kat sini kan. Sekarang kita dah ada produk Jalin ni dah lebih 20 produk di bawah Jalin Dan sekarang ni nak expand nak venture ke another business juga. Jadi apakah perancangan yang terdekat ni? Dengar-dengar macam pencabar kafe, kuih kafe kan? Dah buka kafe juga. Kabarnya ada apa-apa ke rancangan? Alhamdulillah. Ceritalah manager. Manager. Kita ada buka kafe, nama dia Jalinan, tapi sekarang ada di Johor Bahru. Okay. Cawangan pertama kan? Cawangan pertama. Yang ini saya rasa saya kena belajar dengan Encik Izwan. Alah, macam mana nak buka 5. Kan? Nak buka 5 cawangan. Yang ni saya kena belajar. InsyaAllah boleh. Tapi yang bestnya nak buka 5 tu kena guna kicap Jalin lah. Kicap Jalin yang pasti. Of course. So apa namanya tadi? Jalinan. Dan makanan yang dijualnya ialah makanan-makanan lauk pauk Melayu. Sekarang ni kita buat makanan goreng-goreng, ada roti bakar. Saya rasa ada lebih kurang macam one of kuih punya branch jugalah. Kita sebab malulah saya. orang Melayu suka makan macam tu kan. Traditional punya tu. So kita go back pada kita punya Roots. Kita memang suka makanan traditional lah. I mean, sebenarnya dekat Jalinan kita buat makanan yang family kita makan. Betul. Right. We serve what we eat. Yes. Apa resepi ataupun makanan yang wajib ada daripada nenek. Nenek ni pandai masak kan? Yang nak disalurkan kat Jalinan. Nenek punya signature dish ada a few. Pertama sekali asam pedas. Okey. Asam pedas. Okay, Johor a little pula. backstory. Arwah atuk dengan ni asalnya orang Melaka. Asam pedas. Asam pedasnya memang begini lah ceritanya. Jadi nenek punya asam pedas, it's not really Melaka, it's not really Johor. So it's like a mix of both styles. Right. Which actually come up to be something magnificent. Ni adalah ni dalam Jalinan nanti. Ada. Jalinan kan. Bukan nenek yang masak, but her probably closest to her recipe. Right. Okay. Because yang masak kita punya head chef pun dekat Jalinan is family juga. Okay. So the recipe memang goes family ni ya. Betul. Sorry. Di bawah-bawah you all ada lagi yang dah join Jalin. Ada. Ada. Recently Dah ada ada. Berapa usia paling muda dalam keluarga? Baki ya.
20 20. 20 dah tapi Wow. selalu yang 20 tu dia tak kekal lagi. Dia nak sambung belajar nanti. Temporary. Dia sekarang tengah intern. And he's currently under mentor program dalam bahagian export. Yes. Wow. Yes. Tak ada masalah ke bekerja dengan family ni? Ada orang kata kerja dengan family jangan dicampur adukkan. Dia Jadi begini. sejauh mana Ini kita nak tanya tentang cabaran sebagai penulis lah. Ini yang I nak cerita. Kita kalau dekat office, kita kena marah. Kena marah? Kalau salah kita kena marah. Okey. Siapa yang Kalau marah? tak betul kena tegur. Betul, Macam tu. kita kena. Tapi somehow bila kita, and then lepas tu kemudian lepas tu and then balik tu kita ada pula perjumpaan bersama-sama pula dekat keluarga, dekat rumah kan. Sebab kita Tak jadi Everything dah. clear. Tak jadi merajuk lah. Bukan tak jadi merajuk lah. kita betul-betul whatever happens dekat kerja, tinggal kat kerja. Kerja. Tinggal kat kerja. Apa yang kat rumah. Because kita every Thursday memang kita ada tahlil mingguan. Okay. So macam like sometimes bila kita ada very intense discussion dekat office, ke tempat kerja, bila kita bawa ke dekat rumah pula, benda tu tak di carry forward ke rumah. Okay. But sometimes kerja tu dibawa juga ke rumah. But here's what you can experience what you will see kalau kat rumah kan. Contoh tengah family time, ni. Lepas tu tiba discuss pasal kerja sikit. Pam. Tiba-tiba balik. So dia you memang tak bawa dia serius betul. untuk sampai ke ni. that emotional tu kita tak carry. Ya. Sebab memang dah ditrain daripada kecil kot dia orang ni. Kan? Kalau kita tengok mak bapak kita pun macam tu cara mereka sesama sibling. Betul. Oh, okey. Ada discussion tu sangat intense. Okey. Sangat intense. Tapi itu je lah. Kerja is kerja. Kerja is kerja betul. Tak pernah lah membawa hati merajuk ke? Tak pernah? Tak pernah. Wow, so professional. Alhamdulillah. Profesional dan positif. Kami berdua ni pun kalau berbincang pasal kerja, kadang-kadang sentap. Macam kau tu tak nak cakap. Sebenarnya Jalin ni dia wujud, kalau ikut sejarah dia yang saya tengok, 1981 tu tarikh lahir saya. Tahun lahir saya. Patut awak tahu 45 tahun. Sebab tu saya tahu 45 tahun. Okey. Generasi yang ketiga. Kalau nak dibanggakan lah, telah meneruskan legasi tu. Apa kelainan atau inovasi yang telah dibawa ke dalam Jalin oleh kalian semua, generasi kalian? Inovasi yang kami bawakan lah, yang kami perkenalkan setakat ni, it's not really something that is out of the world sangat. Tapi kita try to break old methods. Maksudnya kita try not Be saying more that creative lah. creative basically. Kita introduce methods ataupun sistem yang lebih efektif, which is yang lebih functional nowadays, yang relevant nowadays. But it doesn't mean that the old methods or the old ways dah irrelevant, because apa yang berlaku back then kita kena belajar, kena appreciate ni, because kita tak akan berada di sini if they didn't do all those mistakes back then. Betul. Because tipu lah, everything goes terus naik je smooth, green je everything kan. Sebenarnya is a process. It's a process. Yes. And we have to embrace that. So macam kalau kita nak tolak, kau tolak always macam tolak terus kan, tak boleh. Memang tak boleh, because hari ni Jalin begini because of the old ways. Apakah resepi kejayaan? Bukan resepi masakan dah. Resepi kejayaan Jalin yang telah orang kata dah 40 tahun lah, lebih 45 tahun ni. Di manakah resepi kekuatan dia Jalin ni? Kalau kita stick dengan bagaimana pengasas kita asaskan bisnes ni, organisation ni, which is atas dasar fardu kifayah, mengutamakan togetherness, ahli keluarga dulu, insyaAllah everything will go well. Tu dia. Puan ada nak cakap? Kekuatan Jalin 40 tahun, 45 tahun. I must say family. Kekuatan Jalin adalah pada family. For the togetherness, and dia ada satu prinsip tu, menyenangkan ahli keluarga. Betul, menyenangkan ahli keluarga. Instead of like, bila kita cakap menyenangkan ahli keluarga ni, maksudnya you tak nak tengok, kalau dulu anak-anak tak nak tengok atuk I susah. Betul. So sekarang function ambil peranan generasi ketiga ni, kita kalau boleh tak nak generasi kedua tu susah. Kita menyenangkan, bukanlah susah maksudnya kurang duit, bukan, tapi menyenangkan urusan generasi kedua. I like to share a few things. Macam contoh pakcik-pakcik saya,
yang ada peluang untuk belajar sampai keluar negara. Macam saya busu saya sepatutnya belajar sampai Germany Germany ke France, but tak pergi because nak bantu arwah atuk dengan arwah ayalang menguruskan business. Tak pergi. And also ramai sebenarnya macam mak saya, pakcik-pakcik saya yang lain yang tidak meneruskan impian mereka semata-mata untuk menjayakan jalan. Dan akhirnya inilah yang menjadi impian mereka. Maksudnya in the end menyenangkan keluarga tu adalah impian utama diorang. Apa-apa pun diorang letak family juga. Betul. Keutamaan Itu kan. rahsianya, Itu rahsia. Benda tu jatuh kat kita orang yang generation ketiga. Bila tengok mak bapak kita macam tu, kita pun jadi bersungguh-sungguh untuk menyenangkan diorang. So whatever that results tu menyenangkan diorang, kita orang jadi senang hati. Masya-Allah. Betul. And we hope kita boleh menurunkan Menurunkan culture ni, budaya ni kepada the next generation. Okey Liza, apa istimewanya Jalin dan kenapa rakyat Malaysia harus terus setia bersama Jalin? So special about Jalin At first I must say mission kali ni sebab kita nak menyampaikan value Jalin tu. Kekeluargaan. Yes. So I nak emphasize about kita Family punya family. Right. Nampak kita bukan nak jual Jalin kat sini, tapi kita nak emphasizekan, kita nak bagi tahu kekuatan Jalin ni terjadi kerana struktur family yang saling sokong menyokong antara satu sama lain. Sebab orang kata kalau tak kenal maka tak cinta kan. Betul. Jadi maybe kalau diorang dah kenal kamilah Jalin. If they know us. Dan dibuat dengan kasih sayang oleh arwah Allahyarham Datuk Jalil sendiri, dan mahukan rakyat Malaysia, khususnya mungkin orang-orang Islam kita, untuk mendapatkan kicap yang halal, yang bersih, yang berkualiti kan. Jadi maka tercetuslah Jalin 40 tahun yang lalu. Sayang difahamkan juga diorang makan dekat rumah pun masih gunakan semua produk-produk Jalin. Betul. Kan? Of course. Ya tak, itu yang best about them tu. Yelah. Maksud dia sendiri pun memang yakin nak makan. Maksudnya tak makan kicap lain lah. Tak makan kicap lain. Tak makan kicap Kalau nak balik rumah janganlah makan kicap lain. In fact masa I kecil, I rasa masa I dah umur like macam 9 tahun, 10 tahun macam tu, barulah I realise bila pergi supermarket, oh, rupanya ada kicap lain. Seumur hidup I, setahu I memang ada kicap Jalin je. Okey, produk dah berkembang. Alhamdulillah. Ada apa-apa lagi produk terbaru dalam Kita nak kata terbaru tu bukan terbaru, tapi tak ada di pasaran Malaysia. Kita ada tubuhkan ataupun kita ada develop a few products yang memang kita buat, kita develop untuk cater international market sahaja. Contoh macam kita punya chili garlic sauce and barbecue sauce, dengan kita punya bukanlah pure, ada actual oyster sauce. Kenapa tak di Malaysia? Sebab memang produk tu asalnya di-create memang untuk cater ke market situ. In order untuk kita launch di Malaysia, kita sekarang dah ada SOP baru. So macam tu. Kita tak akan simply keluarkan produk baru without doing any research, without doing any validity test, whatever. So because our dream now is whatever yang kita keluarkan, impiannya adalah to be as strong as kita punya anchor product, kicap, which is kicap merah, sauce. Kicap sauce cordial kita sekarang. Cordial, yes. Kita punya latest campaign kita, which is currently going on, kita punya collaboration dengan Didi and Friends. Wow. Dengan Didi and Friends, and kita ada juga keluarkan merchandise limited edition dengan Didi and Friends. So for you guys dekat luar sana boleh carilah. Kat mana nak cari? Dekat supermarket semua ada. Supermarket ada. Okey, itu dia tahniah, apa-apa pun tahniah kepada the third generation of Jalin. InsyaAllah sekarang ni fourth generation dalam tengah pembikinan. Kami kan? Hakim dikabarkan akan menerima. Doakan. Kita semua doakan supaya dipermudahkan segala urusan. Tapi kita sebagai rakyat Malaysia, kita bangga sebenarnya bangga. Produk tempatan bermula daripada kecil, sekarang ni dah menjadi alhamdulillah besar, dan sekarang ni dah nak masuk bukan saja Malaysia, ke luar juga. Sayang, daripada manual sampai sekarang dah upgrade. Kilang. Yes. Itu kilang. Betul. Itu
on the way lagi satu lagi hilang. Yes. Lagi hilang. Terus banggakan Amin. Malaysia. Betul. Ya. So kita Produk doakan tempatan. segala yang terbaik untuk Jalin. Baik. So thank you so much kerana bersama dengan kami dalam Kasih Ons. Tapi sebenarnya, kita ada segmen sebenar juga. kita tak sah kalau tak ada sebenarnya. Jadi, Saya dah- Hai Hakim. Saya dah tunggu sebenarnya segmen ni because you bagi tahu Saya ingat bila kita bawa special guest tak ada sebenarnya. Ada juga. Tapi Hakim macam dah tahu je game ni. Dah tahu Dah tahu. Okey, macam Liza masih agak-agak. Okey, Liza, kita explain kat Liza lah. Game sebenarnya ni, kita boleh ajukan soalan kepada siapa-siapa. Nak ajukan kepada Abang Izzuan ke, kepada Kak Era ke, kepada Hakim sendiri ke. Sebenarnya apa? Nak tanya soalan boleh atau nak buat pengakuan pun boleh. Dia bermula dengan perkataan sebenarnya. Okay. No hard feeling, no judge. So kita tak mengajuk. Okay? So Contoh kat sebenarnya saya saja tak bawa makeup tadi. Contoh. Okey. Contoh. Yes. Okay. Sebenarnya since Hakim dah bagi contoh tu, kita mulakan dengan Hakim lah. Okey. Alright. Silakan. Okay. Tapi kita difahamkan kita tak boleh tanya dia orang untuk Okey. segmen ni. Okay, segmen kali ni special. Kita bagi kat Hakim dengan Liza yang Guest yang tanya host. sebenarnya. Yes. guest yang tanya host. Silakan. Saya ada satu soalan ni. Saya jadi curious macam saya nak tahu. Disebabkan hari ni diorang pakai tema macam warna kicap manis. Jadi sebenarnya dekat rumah Kak Era makan kicap apa? Dekat rumah Kak Era makan kicap apa? Jujur sayang, jujur. Jujur, terang lagi bersuluh. Kalau tak mana kan kita tahu warnanya. Tapi Mestilah. okey, ini kicap untuk kicap Manis. manis. Sebenarnya sebenarnya saya rasa bermulanya kami dengan kicap Jalin ni dari mak saya. Bermakna dah keturunan mak dan saya turun ke saya. Interesting ya. So memang kicap ni adalah segmen produk yang diwarisi. Ya, betul. So itu sebenarnya satu value yang memang kita tekankan ataupun selalu kita highlight kalau kita punya messaging. Okay. Benda something yang diwarisi. Makanan rasa macam makanan mak kan. Yes. Nostalgic macam tu. Betul. Kalau kita tukar kicap dia rasa lain. Jadi Rasa macam lain. tak kena. Masakan tak dah lain dah. Faham. Saya setuju. Okay. Baik. Kita boleh terus Liza support sudah Era lepas bersedia? ni. Liza dah bersedia? InsyaAllah. Silakan. Okay. Nak tanya siapa pun tak apa. Okay. Sebenarnya saya nak tanya Encik Izzuan. Sebenarnya kuih ni nanti anak Encik Izzuan berminat ke tak? Anak-anak berminat ke tak untuk warisi? Good question. Shit Sebenarnya anak saya baru berumur 17. Okey. Sama juga dengan Era lah. Dua anak dia perempuan yang masih baru nak teruskan hidup lah. Jadi bila saya tengok untuk minat diorang tu, saya tak mendesak untuk dia sambung legasi saya lagi. Tetapi bila saya dengar you all punya explanation tadi, saya rasa teruja lah sayang. Betul kan? Saya rasa kenapa saya tak buat macam Datuk Jalil buat untuk cucu-cucu dia sampai ke peringkat third generation. Sebenarnya saya ada niat itu, tapi saya takut anak-anak tak berminat untuk ni. Konon tak nak pressure anak lah. Want to be sporting parents lah. Macam tak Gen nak Z, pressure. Gen Z Okey, sekarang. ini kuih ni you kena sambung. Saya tak ada tu. Tapi saya bila saya dengar explanation you all tadi kan, saya rasa macam mana aku nak berstrategikan benda ni supaya anak aku dan Alisha, engkau Alisha dan Sofia, dua-dua macam let's do this kan. Buat dia lebih
nampak mungkin lebih moden, lebih ni kan. Betul. Ya. Dia orang letak touch dia orang kat situ kan. Betul. Setuju. Maybe saya boleh include diorang dalam perancangan saya yang ke depan ni lah. Tapi untuk jawab Puan Liza punya soalan tadi, asalnya memang tak ada. Okey. Tapi bila dengar tu, wah, inspired lah. Sebenarnya anak je ke mak dia tak nak ke? Jangan bergaduh balik. Tiu. Mak macam tak disebut-sebut je. Bergaduh balik dengan. Habislah. Sekali. Okey, sebenarnya sebenarnya lagi rasanya Jalin kalau nak lebih orang kata berkembang lagi kan. Kita lah dutanya. Kan? Apa benda beli PM tepi. Boleh pegang. Okey, apa pun terima kasih sekali lagi kepada kalian. Kita happy. Kita happy sangat. Kami pun happy. Alhamdulillah. Semoga lepas ini Jalin lebih berkembang lagi. InsyaAllah. Bukan saja di Malaysia, malah seluruh dunia dan terus Ya. banggakan rakyat Malaysia. Amin. Saya doakan Amin. perjalanan you all lepas ni pulang ke Johor Yes. selamat. Yes. InsyaAllah. Okay. Terima kasih. So macam biasa kalian kita tak berhenti di sini. Setiap minggu kita nak kasih hadiah. So minggu ni Jalin nak bagi hadiah. Jalin yang bagi hadiah Of course. Jadi kita ada quiz. Quiz kita you all ada apa-apa soalan Tak ada. nak diajukan? Okay, cukup. Tak ada? Tak ada. Liza? Tak ada? Okey, kalau korang nak tahu apakah soalannya, okey, kenapa anda menggunakan Jalin? Jawab di ruangan komen. Kita akan pilih 3 orang. 3 ke 5 nak belanja ni? Bagilah 5. 3. Oh, 3 Oh, cukup tiga lah. Kita nak bagi 3 orang pemenang, okey? Jawapan yang paling masuk akal, yang tak saja nak up yang betul, yang ikhlas. yang Kita ikhlas. pilih dan kita akan kirimkan anda hadiah. Jadi sayang, teruskan. Apa-apa pun kita dah ke penghujung rancangan. Okey. Jangan lupa untuk subscribe kita, like, comment and share. And especially kalau nak dengar celotehan, nak dengar kisah-kisah menarik, boleh juga dengar kita di Spotify. Yap. Kan setiap hari Jumaat pukul 8 malam dalam Kasih On. Kazi Ons.